Lama tak makan kepala ni. Assalamualaikum. Di KPDN ni. Okey, baru buka Belum buka Belum buka lagi. dalam pukul 11. Sekarang dah pukul 4 minit lagi. 4 minit. Okey, cantik. Okey, so abang cakap ini belum buka. Betul? Okey, kalau belum buka, saya nak suruh abang tunjuk dekat saya. Kat mana tanda harga kalau buka nanti? Harga kat Harga kat atas ni. Okey, kita pergi belah sana. Ramai bekerja abang kat sini. Berapa orang? dalam 12. 12 orang. So menu ni semua ada tanda harga. Ya. Okey, cantik. Saya nak try lah satu. Bukan nak try makan, nak try satu harga. Okey. Tanya harga. Contoh, itu. Itu apa? Kepala jenahak. Kepala jenahak. Kesian jenahak tu. Mana kepala dia? Kepala jenahak ada tu 25 hingga 60. 25 hingga 60. Okey, abang tunjuk kat saya asam pedas ikan putih. Ikan putih tak ada. Ikan putih tak ada. Sebab yang ni macam ikan tenggiri, ini tak ada ikan putih. Okey. Tak ada, dia selang-selang lah. Okey, dan satu lagi saya nak advice lah dekat sini. Abang tengok kat situ. Asam pedas kepala jenahak. Kenapa dia ada 25 hingga 60? Dia ikut saiz. Ikut saiz. Andai kata saya pengguna, saya customer lah. Saya datang ini, saya ada RM RM50 je. Tapi saya nak makan lah ikan jenahak, kepala jenahak tu. Sebab saya dah lama tak makan kepala ni. Okay, so saya datang ini ada RM50. So, tiba-tiba saya tengok kat situ, 25 hingga 60. Okay, so masih dalam bajet saya lah. Tiba-tiba saya pergi kat depan, kat kaunter, tiba-tiba harga 60. Sebab nanti kita akan maklumkan lah pada customer. Maklum kat customer. Apa yang saya boleh advice dekat sini lah. Manakah harga tu dekat situ, sebab ada setengah kedai ni, harga dia letak terus dekat sini. Kadang-kadang kita akan tulis makan. So, marker pen. Abang tulis kat mana? Kat spot ni. Kertas. Pakai marker pen. Tulis terus dekat situ. Okey, cantik. So yang mana range harga tu memang ada tulis lah. Ya betul. Mana lagi ada range harga? Siakap tu. Kalau siakap, Sebab saya dengan siakap ni dah banyak kali ada kes dah. Abang rasa ada tak abang terlepas pandang? Tak tulis ke biasanya? memang kita tulis. Memang Ada tulis. Ikan pari tu lah. Tempe sambal. Mesti tak ada kan? Tak ada Lauk baru masuk Baru buat Dah baru buat ni. Korang yang nak melancong, jadilah pengguna bijak. Bandingkan harga dulu. Kalau ada aduan, kita gempur.